Kalau I baru macam ni, I tak keluar lagi, I tak mention lagi, you serve, reserve. Kalau I said 5, you serve. Mata dekat opponent. Alright? Bagi I sebut complete score. Ataupun you tengok tangan I ni drop, then you can serve. Okay. Any question? Okay. So, head or tail? It's tail. On. Commentator. Okey, kita sambung perlawanan seterusnya. Perlawanan di antara Haziq Dayah akan berlawan dengan Zahril dan Shira. Betul. Tapi sebelum tu Farhad, sebelum perlawanan bermula, kita nak sebut sikit lah ni kan. Kita ada banyak vendor dan juga sponsor. Kalau kita tengok daripada list ni, daripada pintu masuk, nak masuk ke dalam ni, kita ada banyak vendor yang terlibat ataupun yang sponsor kita pada hari ni. So siapa-siapa lagi Farhad yang ada dekat sini? Okey, di antara sponsor yang sponsor untuk Blossom Rally ni adalah Natural Loop, ya. Pixel Box Photo Booth, Air Fruit, Surpress, Dia Signature Dessert, Proton Bintang Premium, Not Your Matcha, Kopi Pong, Kaza, Makcik Urut Muslimah Spa, Fit to Fit, Kuku Love, Miss Joel, Mineral Life, Pedal Wrap, Putrajaya Pickleball. Putrajaya Pickleball pun ada kat situ Okey, di samping tu kita ada lagi. Kita ada Arang Kitchen, kita ada Abang Waffle, Snack Band Elite. Boom, Boom tu kan. Dental Republic, Wardah, Little Bakerina, Zero Less Apparel dan juga Cookie Cat. Perlawanan telah bermula dengan 0-0. Cubaan daripada Haziq. Satu memek muka daripada Haziq apabila bola tu tak berjaya dimasukkan kalau yang ingat Haziq ni, yang masuk AF tu kan, suara dia style old school sikit. Balance, satu sama. Okey, nampaknya kita ada penyokong ya, kita geng yang support Go Dayah, Go Dayah. Okey. Ada penyokong daripada peserta ni Tolong share di TikTok ni. Jangan lupa, bukan share je, tag sekali dengan dia. Siapa yang you sokong, siapa yang you follow tu, you tag sekali dengan dia. 2, 1. Haziq cuba main psycho kat situ kan. Satu tambahan. Baik. Tak berjaya. Referee kita hari ini adalah Alia Ramli daripada Pupa. Dan juga Zahiri. Sama daripada Pupa. Certified referee MPA. Wrong court pula, out pula dia serve kan. Lalu betul-betul atas kepala dia. Ngam-ngam lalu atas kepala dia. Cantik Zahiril. Ya. Cubaan slice daripada Haziq yang tersangkut di jaring. 4-2. Is out. Out. Okey, call out daripada Shira. Okey. Markah diberi kepada tim Shira dan Zahril. Kita tersenyap sekejap sebab kita pun macam out ke in ke out. Jadi referee kata in. Ya, perkara ini selalu menjadi isu di kalangan pemain kerana opponent call. Sama juga kita pun di kalangan komentator pun dia nampak macam in tapi out macam in. Jadi walaupun kita ada serah referee pada dia orang. Betul. Jika referee ada tapi referee tak nampak, referee akan ikut opponent punya call. Cantik satu drive inside out daripada Haziq. Itu bukan orang yang biasa-biasa dan baru belajar main tak boleh buat tu. Dia memang dia training tu. 4-5 sekarang. Cantik serve dia. Jatuh tepat atas line. Masih lagi boleh tersenyum kedua-dua tim ni Fight. 5-5. Satu C. Dia punya serve tu ada sedikit curving cantik. Deep return tadi. Betul lah tadi kita jangkakan Haziq akan memberikan satu permainan yang baik. Seorang pemain yang baik. You enter the kitchen line. Nampak Haziq. Dia dah volley bola tadi. Lepas dia volley dia masuk pula kitchen. Kita tengok bola dekat court sini, kaki kita tak nampak. Jadi referee lebih nampak. Cantik. Nice serve. Side out. Terlalu rendah sampai nak masuk bawah.
Net atas sikit lagi. Daya akan melakukan serve. Cantik drive. Haziq menunggu. Cantik badminton drop shot tapi ke belakang oleh Haziq. Dia nampak macam dia nak smash. Rupanya dia macam drop shot badminton style. Alamak, mengelirukan lawan ya. Satu Kalau dalam game dekat Thomas Coliseum ni, saya rasa semua orang dia akan ada sikit-sikit nervous. Sebab ambience kat sini lain tau. Dia bukan macam court biasa. Dia cantik, luas dengan penonton kiri kanan dengan bunyi-bunyian yang macam-macam. Jadi player memang akan nervous sikit. mengejar nampaknya. The halal Itu buddies. dia Haziq dengan satu Come pukulan on, overhead Daya. volley. Halal buddies. Power Okey, menjunam nampaknya memang awal. ramai penyokong Daya Ya, jangan lupa tag dia Daya punya dan social media. Haziq memiliki banyak penyokong di TikTok. Jangan nervous Daya dan Haziq. Steady daripada Haziq. kita, Gang. Cantik satu Okey, boleh overhead jemput lagi smash. kawan-kawan kita yang lain untuk tengok live. Okey, boleh share link. Dan makin Kawan-kawan ramai lain. lagi penonton yang sedang masuk. Mungkin dah habis tournament dekat luar atau di bahagian ada yang dekat kawasan-kawasan sekitar ni yang ada nak menonton. Masih lagi sempat, baru start je. Nampak nervous je. Oh, siapa yang nampak nervous tu? Main robotik. Tapi rasanya kita juga pun nervous. Komentator pun ada nervous juga ni. Nuyul Zainal. Oh, cantik. Come on geng, bola jeruk daripada Oh, cantik. Warren. Oh, lagi satu. Oh, percubaan. Oh, Haziq ada kat belakang tadi. Hampir mengeliru dan terkeliru di situ Buat ramalan sikit komentator Ramalan cuaca hari ni saya jangka mendung ya. Tapi saya dah tak nak ramal sebab tadi Argentina pun dah lepas dengan Switzerland. Jadi ramal-ramal ni penat. Tapi kalau daripada dalam game ni, on paper saya rasa tim Haziq boleh menang. Okey, nampaknya Oh, saudara cantik. Emizin menjangka Haziq dan Daya akan memenangi perlawanan ini daripada apa yang diperhatikan daripada game ni sekarang. Second bounce tadi Okey, Haziq terima buat kasih satu return. kepada Ali Imran yang baru join. Haziq buat satu return slice yang cantik, mengelirukan. Itu dia bola looping. Satu drive oleh Haziq dan out. Terlebih power sikit je. Okey kawan-kawan, tolong share dan like kita punya live. Saya perlukan lagi ramai lagi penonton. Tadi yang kalah tadi Zaim Taufik ada kat sebelah kita. Kita tak tahu dia nak buat apa. Dia nak tengok result ke apa, tak payah. Tapi tadi kita memang nampak dia nak kalah. Maaf, kecewa. Saya tak sangka saya boleh kalah tadi Okey Zaz. Tapi tak apa. Bola itu bulat. Haziq praktis kat buat Bali ke? Power. Okey, saya nampak Haziq banyak praktis di Cyberjaya. Okay, nampaknya sengit 12-10. DJ suara sedap mesti handsome. Oh, okey, nanti saya belanja makan Okey, siapa yang Okey, puji DJ siapa ni? cakap tu? Netflixer. Oh, Netflixer. Okey, datang Thomas order curry puff sardin. Saya belanja. Okey, di sini ada banyak vendor-vendor yang berniaga boleh datang support. Siapa ada free kita sampai ke malam untuk event hari ini, The Blossom event sampai ke malam. Sampai ke malam panjang. Malam kita ada mega gathering Malam ni ada. Club. Kita buka 12 court 12 court. Datang main. Mengumpulkan semua player-player di Lembah Club Memang korang boleh jumpa semua macam-macam jenis player daripada Siapa club. kita nak tengok siapa yang power, kita akan ajak dia lawan panjang. Yes, Dengan siapa cerita yang paling panjang ni power? dikenali di Bangi. Oh, nampaknya match point 14. Nampaknya begitulah kemenangannya Haziq, Rosby dan Daya. Nampaknya Chief Ustaz cuba Okey, seperti cakap, merapatkan tapi gagal Chief Ustaz Haziq kita. dan Daya memenangi. Pantun sikit pengulas. Okey, saya tak pandai pantun. Saya 2-3 pandai kucing berlari. Okey. Game dah habis, kita tunggu lagi, kejap lagi. Okey, itu pantun daripada Emizin. Saya memang bukan seorang berbakat untuk pantun. Kalau mengaji, insya-Allah saya boleh. Okey. Boleh. Ada satu lagi kita nak buat. Di sana menanti, di sini menunggu. Kita Okey, tunggu guys. kejap lagi. Game tu nak start dah tu. Perlawanan seterusnya. Ini perlawanan Oh, dah. Ada lagi. yang agak mendebarkan juga ya.
di antara Amar dan Atita akan berlawan dengan Datuk AC dan Aisyah. Wow, Datuk AC hari ni dengan support Syafiq Rahim, dia dah lepas daripada kumpulan dan masuk round 16. Wah, boleh tahan juga partner dia orang ni, dua orang ni. Dan Atita kita tahu, Atita memang selalu ada dekat social media dan dia pun masuk juga banyak tournament.